cerita Alibaba sudah laku. Macam mana laku buat setan? Aku lupa Malah di situ. Macam mana? Ada yang boleh dengar sikit? Lupa. Inilah tipunya malah Tuhan. Sekali okey. Kalau kita seorang tu lagi kita tahu. Jadi macam tu lah nanti nak menjadi macam tak bersemangat, tak bermotivasi sebab kami tak nampak jalan tak. Maka bila nanti berlalu kepada hati menjadi bersemangat pula. Maka nanti bertanya bila kita nak berjalan. Bila dia ada asas-asas. Kata ayat tak pakai. Maka nanti pun menunggu. Dan tak lama kenderaan yang akan membawa nanti itu pun ada di situ. Namanya Burau ini kadang-kadang nak tergadai. Bukan nak dapat burau, bukan. Jadi tuan-tuan, di sinilah segala-galanya bermula di Masjidil Haram. Di sinilah segala-galanya bermula di Masjidil Haram. Dia berfaham. Jadi burau Nabi ini nak kata gadai, bukan nak kata bulan-bulan. Kadang-kadang kalau kita lihat di sekejap-sekejap kedai penting bawah. Kita putih juga, kita perhatilah sekeliling apa yang ada. Kadang-kadang kita lihat, dia lanturkan satu gambar. Tengok, gambar cantik, mudah, cantik. Bagi pakaikan cantik, macam buta di Arafah. Lepas itu,
bulan Allah pun dengar. Sekarang bulan Quran kami Allah kata tak lalu. Tak ada empat tapi duduk sebelah dia nak duduk sebelah. Dari situ nak boleh dia segala-galanya. Betul tak? Waktu mana? Bila kita masjid haram, bila kita asal, kita haram, kita asal. Dalam perjalanan Isra ini, Allah Ta'ala katakan, diberikan min ayatnya, supaya kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi jadi manusia yang ada dunia di atas bumi. Ada manusia meninggalkan solat. Allah Ta'ala Nabi tunjukkan satu orang manusia menghancurkan kepala mereka tak berhenti. Nabi kali kepada Jibril, ya Jibril, apa kata manusia ini? Wahai Muhammad, ini orang yang meninggalkan solat. Jadi ayat ini jangan sembahyang di bulan Qor, sebab Tuhan bukan ada di bulan Qor, sebab Tuhan ada di mana-mana. Besok pagi ada dengar Tuhan disebut di akhir khutbah Allah. Subhanallah. Ini subhanallah wa alaihi wasallam. Insya-Allah Allah SWT. Subhanallah. Inna Allah yaqulu bil 'adli wa ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa ni? Waladzina Allahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau nampak Tuhan ada di bulan, Tuhan ada di mana-mana. Bagi semayang kita ni, kalau tertinggal dan hilang, sebab masih muda, pancing-pancing yang dulu di belakang, kalau tak larat ganti, minta ampun kepada Allah. Itu kita tinggal semayang. Masa kita tinggal semayang kerja, minta ampun kepada Allah. Dosa banyak, dosa kita pun banyak. Dosa tinggal semayang. Pasal aku nak tengok akademi fantasi. Pasal aku tinggal semayang nak tengok syurga. Pasal aku tinggal semayang nak tengok 5. Pasal aku semayang nak tengok Ikram Dimsli dan Pasal-Pasal. Pasal aku tinggal semayang nak tengok Lisa Sulihan. Pasal aku tinggal semayang nak tengok Ana Bali Aisyah. Kalau itu kerana ini waktu tak ampun kepada Allah dan ganti semayang tak ada yang boleh bangun. Kemudian Nabi diperlihatkan kepada satu golongan manusia yang menggunting lidahnya. Maka Nabi katakan kepada Jibril, ya Jibril, aku dah jadi manusia ni yang menggunting lidah. Lepas itu tak berhenti, tak dia tubuh. Lagi putih banyak. Jibril jawab, ya Muhammad, ini benar orang suka benar berfitnah, suka cakap bohong. Jangan tak berfitnah. Jangan libatkan diri dengan fitnah. Jangan percaya kepada fitnah. Jangan selalu nak berbohong. Sikit-sikit bohong. Aku tua berkata, siapa salah omong, gelap berjudi, mula-mula cakap bohong, lama-lama berjudi. Jadi jangan cakap bohong, terutama kepada suami-suami yang bercinta. Jangan bohong kepada isteri. Kalau sekiranya betul abang nak kahwin lagi satu, jawab saja saya bagi dia. Abang nak kahwin lagi satu, nak jadi macam abangnya. Nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan hantu Kak Lima. Apa tak tahu, bukan manusia itu hantu. Tapi yang penting janganlah takut hantu Kak Lima. Kalau nak tahu apa kayak itu, janganlah takut hantu Kak Lima. Buka YouTube. Dan jumpa apa itu, janganlah takut hantu Kak Lima.
ada orang pasir yang pakai bintang, ada orang yang bintang, saya ini tu. Mai, sama. Aku sebenarnya sudah tak tahu apa dia. Kita boleh aku punya isi. Siapa? Di mana? Di mana tu ya? Di Perambai. Oh, di Perambai. Dulu